Kalau tiba-tiba lambang-lambang ni keluar dekat meter korang. Kat sini dengan aku ada sebiji Honda HR-V yang mana kita nak buat proses untuk flushing minyak brake. Okay, flushing minyak brake, proses dia adalah kita akan tukar minyak tu. Minyak lama kita sedut, kita buang dan kita masuk minyak baru dan kita akan buang daripada empat pipe yang ada dekat sistem brake ni yang ada pada setiap roda tayar. Kenapa kita nak buat benda ni? Salah satu adalah untuk kita jaga ABS modul. Okay, bagi korang yang hadapi masalah tiba-tiba dekat panel ataupun meter kereta korang ada keluar lambang ABS, handbrake dan SRS dalam masa yang serentak, korang dah on off tak hilang-hilang. Biasanya berpunca daripada masalah ABS modul. Sebab tu kita rajin untuk ingatkan pada korang, jagalah minyak brake. So dia ada kaedah dan cara dia. So benda ni perlu dibuat at least setiap 20,000 km sekali, bersamaan dengan setahun sekali. Bagi korang yang tak tahu nak check kat mana, nak buat kat mana, aku jemput korang datang ke Taman Sentec Utama di Mutiara Autowork untuk settlekan masalah ni dan bantu korang untuk pastikan kereta-kereta korang berada dalam keadaan selamat dan boleh berjalan jauh. Jumpa korang di Mutiara Autowork.